Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan sinonim kita dengan zakat. Tapi perasan tak? Ramai orang tak perasan bila zakat je dia ingat zakat fitrah itu adalah sama je numbers dia. Nombor yang dibayar, angka yang dibayar itu sama je. Sebenarnya ada pandangan ulama yang mengatakan yang lebih afdalnya itu adalah kita bayar mengikut jenis beras yang kita makan. Ada orang makan beras basmati, ada orang makan parboil, ada orang makan beras cat rambutan. Semua ini ada perbezaan harga. Kalau kita makan yang murah, ada harga serendah RM8. Kalau kita makan yang pertengahan, ada harga RM15. Dan kalau untuk orang yang makan beras yang mahal, tak apa. Makanlah kerana ini rezeki Allah Ta'ala beri kepada kita. Lalu kita jawab kesyukuran dengan apa? Dengan kita zakatkan dengan harga RM25 sesuai dengan beras yang kita makan. Subhanallah. Inilah Islam yang ajar kepada kita pada rezeki yang kita terima, kita berkongsi dan jaga-jaga. Orang yang tak bayar zakat ni hukumnya berdosa. Jadi jangan sampai kita termasuk dalam kelompok orang yang berdosa. Jadikan Ramadan ini kita upgrade zakat kita. Sekarang ni dah tak payah pening-pening kepala dah. Nak bayar kat mana? Online saja. Kat mana boleh kita dapati? Dari fitrah.zakat.com.my. Ataupun kalau nak mudah, senang aja, klik link di bawah.